Tahukah anda apa itu SDG 12? SDG 12 atau Matlamat Pembangunan Mampan 12 adalah tentang penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab mengurangkan pembaziran dan memelihara sumber. Bayangkan, 1/3 makanan di dunia yang dibazirkan setiap tahun cukup untuk mengisi perut 1.3 bilion manusia kelaparan. Kami dikelilingi kemewahan tetapi kekurangan kesedaran. Baju sekali pakai, plastik sekali guna dan barang elektronik yang dibuang tanpa berfikir. Bukan itu sahaja, pencemaran dan pembaziran sumber mempercepatkan perubahan iklim. Kesihatan manusia turut terjejas di mana pencemaran udara dan air memberi kesan buruk kepada kita. Jadi, apakah peranan kita? Setiap tindakan kecil mencipta gelombang yang besar. Beli apa yang perlu, pilih produk yang mesra alam dan sokong jenama yang mengutamakan kelestarian. Yang paling penting, ubah gaya hidup mulai hari ini.